para pendengar, apa yang sedang dilaksanakan oleh RTM ialah kita melihat pertandingan di K Barat ni yang telah lebih 3 dekad ni ialah sebagai satu legasi penganjuran yang kukuh. Mhm. Sebab pertandingan di K Barat ni walaupun dah lebih 3 dekad, kita jadikan dia platform yang paling konsisten dalam usaha RTM untuk kita nak memartabatkan penyiaran warisan seni di K Barat tu di peringkat nasional. Mhm. Yang kedua ialah inilah platform rasmi penyiaran awam untuk kita melambung, untuk kita melonjakkan seni di K Barat tu ke peringkat nasional. Bukan nasional saja, Mokda. Sebab Mhm. bila kita ada Team Klik, maksudnya dia dah meneroka, dia telah menjelajah ke 7 benua. Betul. Saya suka sebut 7 benua tu sebab memang itulah dia kan. Uh-uh. Dekat situ kita akan memberikan nilai tambah dan juga kredibiliti serta capaian penonton bukan sekadar dalam radio, bukan siaran di TV tetapi dalam talian. Mhm. Dalam talian tu terbagi pada dua. Satu dalam media baru, satu dalam media sosial. Sebab kadang-kadang kita agak confused media baru ke media sosial. Untuk makluman kawan-kawan pendengar, media baru itu ialah platform. Kita kena faham. Media baru ialah platform. Contohnya YouTube, contohnya RTM Klik. Contohnya yang mana-mana boleh carry ataupun boleh bawa teks, ikon, grafik, AV Okey. dan itu sebagai data, dia ialah platform media baru. Untuk media sosial ialah ruang bersembang, ruang berkomunikasi atas platform media baru. Dia gitu. Dia ada area kelabu ataupun kalau bahasa Inggerisnya grey area. Tetapi teknologi berkembang kan, dia boleh kadang-kadang menjadi media sosial, boleh menjadi media baru yang digabungkan. Mungkin pada masa akan datang dinamakan kekallah new media. Sebab dia dinamakan new media sebab media baru tu sentiasa berkembang. Kemudian RTM juga bertindak sebagai pemeliharaan warisan budaya bangsa. Sebab kita yang mengekalkan bagaimana kesinambungan siri di K Barat ini sendiri dari 93 sehinggalah ke hari ini. Sebab jika kita tidak kembangkan dia, maksudnya itulah warisan seni budaya tanah air akan hilang di telan zaman. Dan mungkin akan hanya tinggal di Kelantan. Seterusnya kita juga nak angkat seni tradisi ini ke pentas nasional dan juga antarabangsa. Sebab bila kita buat pertandingan ini di peringkat negeri Kelantan saja, dia tidak akan dapat dihebahkan, dapat dipromosikan ke negeri-negeri lain. Mungkin ada di negeri lain, cuma tidak menjadi dominan atau utama. Jadi bila kita buka penyertaan ini ke seluruh negara, kita melihat kepelbagaian penyertaan tu datang dari pelbagai tempat dan juga lokasi. Itu yang kita nakkan supaya dia berkembang terus. Dan menerusi di K Barat pada tahun ini yang telah dicetuskan oleh saudara Ivan dan juga tim ATM Kelantan, kita menggabungkan tradisi dan juga inovasi. Kalau dahulu kita mungkin menggunakan tradisi, kita mendengar di radio. Kemudian kita menonton di siaran TV. Tetapi kita boleh mendengar menerusi ke pelbagai platform. Dan inilah juga platform kita untuk bagaimana pembangunan dan bakat dan juga pelapis-pelapis baru dalam DK Barat tu kita perlu angkat, kita perlu terapkan dan kita perlu latih. Contohnya macam Tok Johor kan. Kalau hari ini, dulu, selamanya siapa akan jadi Tok Johor? Jadi benda tu penting. Sebab benda tu perlu dicongkil, kemudian perlu digilap. Kalau kita congkil, tak gilap, dia tak menjadi. Macam sebutir permata di bumi yang bila kita jumpa permata, kita tak bersihkan, kita juga tak gilap. Jadi dia takkan menjadi. Dan menerusi pertandingan di K Barat pada kali ini, kita menjadikan dia ialah satu pertandingan yang profesional. Itu dari dulu hingga hari ini. Sebab bagaimana kita nak mengangkat dia sebagai seni budaya yang profesional dan juga berprestij. Itu penting. Jadi itulah tugas RTM untuk mengangkat tradisi seni ini. Dan dalam masa yang sama, kita menggunakan platform digital untuk ekosistem penyiaran yang lebih luas. Jadi orang bukan sekadar menonton menggunakan radio dan TV, tetapi boleh menonton menggunakan selain RTM Klik, pelbagai medium yang lain. Sebab kita nak semua kandungan yang dicipta, yang diterbitkan oleh RTM ni, dia sampai apa saja laluan yang ada, apa saja vacuum yang ada, dia akan sampai kepada semua lapisan penonton dan juga masyarakat, sama ada dalam negara dan juga luar negara. Dan kita ingin menjadikan ia satu jenama budaya yang bertahan lama dan juga berprestasi tinggi. Jadi inilah pertandingan di K Barat RTM 2026 untuk kita sama-sama saksikan pada malam ini untuk suku akhir. Kemudian 18 bulan tu ialah separuh akhir
dan pada 24 hari bulan tu 25 hari bulan tu ialah peringkat akhir. Dan keunikan yang ada Mokda pada tahun ini. Pada tahun ini bila berbual dengan saudara Ivan tahun lepas kan, bos, kita nak buat ada wanita cantik Ivan. Jadi tahun ini kita memperkenalkan keunikan kita ada pedikir wanita. Kita harapkan pencetusan ini dapat memangkin penyertaan pada masa-masa akan datang. Dan kita ada ramai, kita ada lebih dari 6 kumpulan wanita, ada 6 kumpulan wanita. Jadi secara automatik kumpulan wanita itu akan terus kita masukkan ke peringkat separuh akhir. Jadi kita harapkan kumpulan-kumpulan wanita itu dia dapat bersedia untuk bertanding dengan yang dominan ni, yang dengan kumpulan lelaki. Jadi selamat maju jaya untuk kumpulan wanita yang akan bertanding di peringkat separuh akhir kelak. Tetapi apa yang kita nak fokuskan pada malam ini, kita ada 8 kumpulan yang akan bertanding. Dan saya lihat tim ATM Kelantan berserta dengan pengarahnya malam tadi sampai ke tengah malam memberi taklimat dan juga membuat raptai penuh pada malam tadi untuk kita saksikan secara tuntas pada malam ini. Jadi kepada para pendengar Kelantan FM sama ada di Kelantan ataupun yang berada di luar daerah ini, mungkin ataupun boleh datang beramai-ramai pada malam ini di RTC Tunjung untuk kita sama-sama menyaksikan pertandingan di K Barat Suku Akhir 2026. Tapi jangan risau, makanan banyak kat situ. Boleh beli. Boleh belilah deh. Bukan kita buat jamuan rumah terbuka. Ya, tak. bukan.